Inquest Zara Khairina Mahathir, hari ke-28. Kes inquest kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina Mahathir terus menarik perhatian seluruh negara. Hari ini di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu, 2 lagi saksi kanak-kanak tampil memberi keterangan. Pendedahan mereka bukan sahaja menyayat hati, tetapi turut membongkar suasana sebenar di asrama sebelum tragedi. Zara sudah lama jadi sasaran pelajar senior. Saksi ke-30 dalam inquest ini, yang merupakan kanak-kanak ke-21, tampil memberi keterangan secara in-camera di hadapan Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan. Menurut Peguam Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh, saksi itu adalah pelajar junior yang tinggal di blok sama dengan Zara Khairina. Beliau mengenali arwah Zara namun tidak terlalu rapat. Syarul Nizam: saksi tidak pasti sama ada Zara mempunyai konflik atau dibuli oleh mana-mana pelajar sekolah. Bagaimanapun, saksi mengesahkan bahawa memang wujud kumpulan pelajar senior yang sudah lama mengintai atau menyasarkan Zara. Menurut keterangan saksi, ada kabar angin bahawa pada malam 15 Julai lalu, Zara telah diumpan masuk ke sebuah bilik dom di mana dia dimarahi, dijerit dan dimaki oleh beberapa pelajar lain. Syarul Nizam: saksi menyatakan cerita itu turut dikaitkan dengan dakwaan kecurian barang milik pelajar lain sehingga beg dan loker Zara diselongkar. Saksi turut mendengar antara ayat yang digunakan semasa insiden itu adalah mencurikan, best kah mencuri. Saksi turut menyebut bahawa beberapa bulan sebelum kejadian, Zara pernah dipanggil masuk ke dorm lain oleh pelajar senior dan kedengaran dimarahi. Namun, apa yang berlaku di dalam bilik itu tidak dapat dipastikan. Dalam keterangannya, saksi juga mengaku pernah mengambil buku milik Zara dari dalam beg tanpa pengetahuan arwah atas arahan pelajar lain. Namun, saksi tidak mengingati siapa pelajar yang menyuruhnya berbuat demikian. Lebih menyedihkan, saksi turut mendedahkan bahawa Zara pernah meminta tolong apabila diganggu seorang pelajar senior lelaki. Saksi menyatakan bahawa Zara pernah berkata, "Weh, tolong bak aku kena kacau," yang merujuk kepada seorang pelajar senior lelaki. Saksi teringat satu kejadian di mana dia berjalan bersama Zara dan terserempak dengan pelajar lelaki itu. Pelajar tersebut memanggil, "Oi Zara, Zara, sini kau." Zara berkata, "Tolong aku."